Antara kes scam dan kerugian yang paling tinggi dilaporkan di Malaysia ialah kes melibatkan penipuan dalam pelaburan. Rakyat Malaysia ni rata-rata semuanya fikir nak cari duit, nak menambah duit, dan of course mereka ini tidak cukup dengan apa yang mereka ada. Dah bagi 100 tak cukup, nak tambah lagi. Bagi 1000 tak cukup, nak tambah lagi. Bagi 100,000 tak cukup, nak tambah lagi. Bagi 1 juta tak cukup, nak tambah lagi. Apabila anda bertuhankan duit, akhirnya anda menjadi mangsa scam. Saya nak kongsikan kepada anda 4 jenis pelaburan yang banyak dilaporkan di Malaysia dan 5 medium yang digunakan oleh scammer untuk menipu mangsa-mangsa pelaburan ini. Apa dia 4 jenis pelaburan yang banyak dilaporkan? Nombor 4, pelaburan kripto. Nombor 3, emas. Nombor 2, forex. Dan nombor 1, saham. Dan 5 medium yang digunakan oleh scammer untuk menipu mangsa-mangsa pelaburan ini, kebanyakan mereka akan menggunakan medium yang kelima, Instakilogram. Nombor 4, mereka datang secara bersemuka. Nombor 3, mereka menggunakan Facebook. Nombor 2, mereka menggunakan Wasabun. Dan nombor 1, mereka menggunakan Telekilogram. So, rakyat Malaysia, jika anda sedang join mana-mana pelaburan yang saya sebutkan di atas dan menggunakan medium-medium yang saya sebutkan di atas, anda berhati-hati kerana anda lah calon seterusnya yang akan datang ke balai polis membuat laporan polis. Dan akhirnya anda akan menyalahkan orang lain, buat perhimpunan, kumpul ramai-ramai, pegang spanduk, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Ini Rahmat nak bantu anda lebih awal. Sebelum anda pergi ke balai, anda dengar cakap Rahmat, jangan tamak, jangan degil, dan jangan bertuhankan duit. Ingat guys, tak ada jalan yang mudah untuk mendapat duit melainkan anda bekerja sahaja. Rakyat Malaysia yang melihat video ini, bantu saya sharekan video ini supaya video ini lalu di hadapan mata si degil-degil dan si tamak-tamak yang sedang melabur kat luar sana, agar menjadi peringatan untuk diorang. Jangan cakap abang tak pesan, tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah. Jangan dengar cakap kawan kau yang ajak kau melabur tu. Sebab dia pun tak betul, dia pun kena kencing dan dia pun nak duit kau.